di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua muazzin untuk azan di waktu pagi tadi. Muazzin yang pertama Bilal Ar-Rabah. Dia suara dia memang kuat lah. Dia naik menara Masjid Nabawi tu, maka dia azan untuk apa? Untuk gerak orang supaya bangun sahur. Faham tak? Jadi bila dah gerak orang azan pertama tu, kemudian diikuti oleh Abdullah ibn Mas'ud. Siapa dia Abdullah ibn Mas'ud ni? Pertama penulis wahyu. Yang kedua 70 surah daripada surah Al-Quran, 70 surah daripada 114 surah ni dia dengar sendiri daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Mana orang yang hebat. Jadi Abdullah ibn Mas'ud akan baca ayat 50 ayat dari